Mak bayar dulu, Mak. Bayar dulu. Tak apa, bayar sendiri. Masih asing. Ini kalau aku bayar stable ni tak tembus 500 ni. Tak apa. You collect sorang-sorang bayar. Tadi tak sekali. Dia lain-lain. Saya punya makanan pun tak sampai lagi ni. Makanan saya pun tak dah sampai lagi. Dia punya dia bayar saya punya. Tak ada. Yang dia punya ni laki dia bayar. Saya bukan laki dia. Ni laki dia bayar. Aku baru AI sementara, bukan permanent. Ya. Fury bayar. Oh kan nak dapat satu jalan. Apa? Itu bukan suara Rina Tai. Itu suara bini Fatazi. Kiri. Mana dia Rina gila? Ada Pija dengan apa ni? Bini Fatazi apa nama? Kak apa? Shima. Dengan Kak Shima. Dia terlalu di sini dia. Ya Allah. Main nak mulut semua dia. Asing. Memanglah kena cakap kat tu. Mana dah? Kau jangan lawan Kak Shima kau. Kalau tidak memang dia takkan. Aku terbalikkan meja ni kau. Ambil ada Tam nak rasa roti rasa apa? Roti apa tu? Roti rindu Malkosha. Yeah. Siapa ni? Kau tengok makan apa macam ni? Mal, kau tak payah. Kau ni lawak. Kau ni lawak lah. Mal. Salmon kau. Makan salmon. Kau makan salmon malah kau. Wow. Gila lah, sejak masuk AI ni makan Makan salmon. salmon je. Alhamdulillah Fatah belanja. Alhamdulillah Fatah belanja. Yang depan ni mana? Oh betul. Ya, betul. Ya. Wih, sedap ah. Sekejap, sabar. Belum kita. Kau makan kan? Tak tahu aku ingat ayam ni. Aku tekan ni aku dia. Salmon. Tak tahu salmon ni sedap. Panas Buka balik. Kenapa? Buat dia 16 lah. Jangan tunjukkan tu. Kena Boleh lah. Bukan kat kau. Sabar, aku tengah live pun. Tak apa, aku biar sendiri ke depan. Nawa ya. 228. Sekejap, sabar nah. Baik. Salmon paling mahal. Jadi boleh tak orderkan ni kosong frozen? Dah habis dah. Ni ada. Dah sekolah. Dah tutup. Dia tak makan, dia tak nak ada. Dia dah satu ada lagi. Tak dia habis cakap maybe batch 1 diserap permanent semua. Salah Ada semua. je yang tak kena baca. Nah. Kau yang akan berjumpa aku lagi. Dia cakap nak yang dia Kalau makan. tak dapat, say goodbye. Ada makan apa tadi? Aku tak rasa. Sedap you. Alah. Rasa apa? Ikan lah. Change boleh kan? Salmon guys. Tak ada kan. Tak sedap tu. Dia tak nak kalah. Sebab dia kosong, dia goreng macam gitu je man. Dia tak dicap. Kau tu rasa macam apa? Ikan tilapia. Nah, macam tak lapia. Tengok, banyak sikit. Dah banyak kan? Kalau salmon tak makan, kau makan tak? Tak, kau kena sisi. Salmon yang tak masak. Makan dulu. Tak. Makan kan? QR senang. Tapi aku kalau makan salmon tu dekat apa IKEA. IKEA tu sedap. Salmon yang tak masak. Sejak masuk AI makan salmon dah sekarang. Oh, Fine dining lah. Sial. Terlalu susah nak punya. Makan guys. tak kan? Saya baru belajar dekat payah lah. Shut up please. I won't eat this. QR. Dia cepat tukar. Dia dengar dia buat cakap kan. Terima kasih Mata. Memang terus bawa paper. Nyesal lagi cakap. Tapi kau yang ketagih apa? Tanya 32. Ya Allah, ketagih. Kenapa dia dapat lagi? Alhamdulillah Rahim bayar aku.
Ni air Kau Rebina. punya pun dah 40. Apa yang bayar kau bodoh? Ni Rebina dengan Apa mahal sangat Selman RM40? Selman memang mahal. kau ingat apa? Makan ikan parit. Ikan pakai ikan puyuh. Ikan parit boleh lah. Tewas kan ni RM40. 60 lebih. 40 lah. Ha. Kau Sekali nak air. ni, kau nak murah datang baling. Aku mengai ikan parit bagi kau minum. Makan. Ikan puyuh. Ni bukan ikan parit, ni ikan salmon. Kau tahu asal mana ikan salmon? Belgium. Belgium. Salmon asal ikan Belgium. Mainkan ni punya. Kakak, mainkan. Tapi rasa tak lapia pun. Mana boleh hidup Malaysia? Asal? Pandai dia. Dia kena air sejuk. Oh, air sejuk. Protein tinggi. Kalau air sejuk macam tu aku letak kat rumah aku lah. Protein tinggi tapi kau tengok tu naik mana. Panjang dia. Tak, Kau tengok ni, kau tengok hidung. Naik macam mana. Sebab kau tak makan lah. Cuba kau try dulu. Kau tengok bantau lagi kembang. Hidung kau besar. Hidung ring. Hidung kau besar lagi pada ni. Kau tahu macam apa tu? Kau pernah tengok cerita Popeye? Popeye. Tinggi tau. Okey, kau tahu sebab apa? Sebab aku berenak tahu naga, kau berenak tahu babi kan? Tahu babi dia besar sikit. Ya lah. Kau ada makan salmon? Oh ni tak. Salmon bukan. tu. Jadi dia ada cakap. Ni bukan salmon, salmon. Babi salmon. Fatah, Fatah, kau tahu bila tak? Kau tahu bila? Monyet. Ada letter ada dalam. Ada letter ah. You tak present. Siapa tahu babi? Zo babi. Babi RM2,000. 95. Oh, dia mesti babi. Dia babi pasal. Eh, jangan carut boleh tak? Tolong respect sikit Monyet yang babi harimau makan. Babi tu monyet. Weh. Kata dia macam monyet. Saya tak cakap geng, saya tak cakap. Itu orang lain yang cakap Jangan salahkan saya. Tolong kak jangan mencarut, orang cakap tolong jangan mencarut. Jangan carut. Aku nak perlukan ekor aku. Nak bali. Muka tu bengis tu mana. Nombor kau dah Mengapa makan di sana? Mengapa? 26 gila. Wah, ni pak. Halah Fatah. Bagi bergelegak tau. Kacau 26 gila. Mana Echa dalam poket mal kodok. 26. Bila lah Bamos lawan ni? Bamos lawan. Rifdin, mak datang lah Rifdin. Kau nak suruh tidur-tidur aku boleh tidur kan kau dah. Ni aku dulu Fury tau. Kau Fury tukang tu je apa? MC je pun, bukan lawan. Janganlah bikin gantoi bodoh. Aduh. Kalau Fury lawan tak apa. Tu aku baru. Mungkin kecil sikit lah hidung. Ke depan. Bangun tidur, Rifdin cakap. Dia cakap bangun tidur dia cakap. Bangun tidur. Baru bangun tidur. Dia cakap Rifdin. Apa benda baru bangun tidur pukul 3 saya. Kalau dia kata Engku. 5 tahun ni. aku mak kodok kita fight dengan Rifdin. 2000 Maksudnya ni. kita Tidak royal mana lama. boleh masuk AI. Engku terima kasih engku. Ya Allah bagi power weh. Kalau boleh bagi 10. Pak Rudi okey tak mal weh. Kau pergi tengok konten kan dia Pak Rudi macam mana. Awal-awal aku segan gila dengan Pak Rudi. Bapak Aisyah. Kalau dah sah aku cakap bapak Aisyah macam bapak aku. Sebab rambut colour sama. Ya. Bapak dia rambut sama colour dengan kau. Justin Bieber memang baby. Rambut colour putih. Lepas tu tiba-tiba bapak dia datang aku. Macam ni lah menantu abah. Aku macam jadi macam jam baik. Macam okay, bapak dia suka aku lah. Bukan bapak dia suka aku. Maksud dia bapak dia suka terima aku lah. Terima seadanya. Oh. Kau tengok Mak Kocha, terima Anwar kasih. Tumisai. Kau boleh follow aku geng. Bapak ada konten je. Ya, tahu. Terima kasih. Perasan shot sendiri kau ni. Bapak pun pandai buat konten lah. Aku ingat apa anak Dia dah makan dia. Kau dapat sini yang tim bunyi lah. Sini. Hormat sikit. Dia sini kot. Bagus sendiri bapak dia suka kau. Betul kata nak bentuk diri bapak dia. Bapak dia pandai buat konten dah. Bapak dia Kau ingat lah. Orang cakap, aku cakap kau baru darjah 1. Dia darjah 3 tau. Dia sini Dia pun IT. nak lah menantu. Kau bising-bising tadi kau tak nak jawab. Hanya ni kau lawan pula. Tadi kau tengok muka dia macam ni. Pula cakap jangan diam dia tak ada mood. Balah kacau. Dah makan dah ada ni. bapak dia pun select lah kalau nak cucu macam mana. Babi aku nak makan macam tu. Makan sudu macam tu. Makan dah kau buat macam ni. Rasa tak mas sumpah bagi saya dia tak makan pun spaghetti ni. Dia daripada tadi duduk tari tu ke. tak berinjak pergi habis pun. Dia macam nak tunjuk dekat viewer
Dia dia tunjuk depan viewer. Sekut pakai hidung. Kau nak tunjuk yang kau makan spaghetti kan? Nak tunjuk kesian. Nak tunjuk kesian. Nak tunjuk kesian, lepas tunjuk kesian, send QR, letak QR dekat tu. Dah live, itulah modal kau. Dah confirm dah. QR letak bagi gitu. Biasa ni je buat apa kata sakit. Lepas tu kau jual nama Anik. Nak beli bicycle kat Anik. Pakai budak. Pulang je kau. Abang Amal biasa lah. Makan. Yang QR apa? Patah. Kau ni lawak memang lambat lah. Kau ni lawak try. Lawak lambat bodoh kau. Patut I-Team tak panggil kau. Lawak buat karangan. Oh, time aku kau bantai lah. Bantai. Oh, faham. Tak boleh sebut bantai dekat TikTok. Sorry TikTok. Dah boleh kan? Boleh sebab aku tanya malam cakap. Tapi ikut daripada segi Jangan. tak bukan. Dia bagi tahu contoh macam musuhan tak boleh. Diorang cakap circle ni kerah tu. Kalau aku koyak dah tu kan budak juga. Orang sini gurau ajar habis babi. Seorang main anak yatim, seorang ni babi betul. Ni Kanda. Komen tadi cakap pun anak yatim. Bodoh tadi. Komen tadi cakap yatim. Komen, aku baca komen. Tak ada tulis anak yatim. Tak ada tulis anak yatim. Dia tak ada tulis pun. Kau Cakap pun bapak kau jual ajaran sesat kita. Kita relax je masih. Tak kau gelap ni. kau marah anak yatim dosa double. Dosa dah apa? Aku marah kau bukan marah bapak kau yang tak ada tu. Apa yang dosa? Tak ada pula. Apa main Dia pun anak yatim. tak boleh begitu. Asal pula aku nak ambil siapa? Okey, bapak kau bila nak pergi? Bapak kau. Aku tanya bapak kau bila nak pergi? Okey, aku tanya kau dulu. Manalah aku tahu bapak aku bila nak meninggal, bapak kau bila nak meninggal. Aku pun tak tahu. Tapi kalau aku tengok kitab, bapak kau pergi dulu. Bahaya. Second ni memang bahaya. Ada babi tu lah. Mengikut kitab. Kita mana kau juga? Bapak kau punya ajaran sesat kitab. Kalau aku koyak dah ni. Itu kau. Kau orang susah ni. Jawab.